Pernahkah Anda tertanya kenapa kulit Anda masih kelihatan kusam walaupun sudah rajin mencuci muka setiap hari? Rahsianya terletak pada teknik double cleansing yang ramai masih belum amalkan. Double cleansing bermaksud membersihkan muka 2 kali dengan cara yang betul untuk memastikan segala kotoran, minyak dan sisa solekan benar-benar terangkat. Langkah pertama, menggunakan pencuci berasaskan minyak yang berkesan melarutkan sebum, sunscreen dan makeup yang sukar dibersihkan dengan air sahaja. Selepas itu, langkah kedua menggunakan pencuci berasaskan air untuk menanggalkan peluh, debu dan sisa kotoran yang masih tertinggal. Dengan cara ini, pori-pori akan lebih bersih, kulit terasa segar dan produk penjagaan kulit yang digunakan selepas itu dapat menyerap dengan lebih optimum. Teknik ini sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif kerana ia membersih dengan lembut tanpa menyebabkan kulit kering atau iritasi. Kunci utama adalah konsistensi dalam rutin penjagaan dan pemilihan pencuci yang lembut serta sesuai dengan jenis kulit Anda. Ingat, kulit yang bersih dan sihat adalah asas kepada kecantikan semula jadi yang tahan lama. Mulakan hari Anda dengan double cleansing untuk hasil kulit yang lebih berseri dan sihat. Baiki, pulihkan, hidupkan semula.